Ada air mata yang tak diceritakan. Hanya Allah jadi saksi. Pendedahan Memei Suhaiza terbaru. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan usahawan, Memei Suhaiza meluahkan rasa syukur apabila perniagaan miliknya berjaya merekodkan jualan bulanan tertinggi setakat ini. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Memei menyifatkan bulan Julai sebagai tempoh yang cukup bermakna buat dirinya selepas melalui pelbagai cabaran sebelum menikmati kejayaan tersebut. Menurut isteri kepada pelakon Norman Hakim itu, setiap ujian yang dilalui pasti mempunyai hikmah, walaupun ada ketika perjalanan hidup menuntut pengorbanan yang tidak diketahui ramai. Kadang-kadang, Allah menguji bukan untuk melemahkan langkah, tetapi untuk menguatkan hati. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Ada lelah yang diperjuangkan, ada air mata yang tidak diceritakan dan ada doa yang hanya Allah menjadi saksi. Namun, di sebalik setiap ujian, Allah hadirkan hikmah yang jauh lebih indah. Alhamdulillah, bulan ini menjadi bulan dengan jualan paling tertinggi. Buat Normei, tulisnya. Terima kasih kepada setiap pembeli Normei yang terus memilih dan menghargai kami. Kami hargai sangat-sangat. Orang yang menghargai kita adalah antara rezeki paling tidak ternilai. Kongsinya lagi.